Bila dah mula simpan emas, sebenarnya berapa target gram emas yang kita perlu capai? Soalan ni paling kerap sangat Fat dapat. Yelah, bila kita dah mula simpan emas, mestilah kita kena letakkan target kan? Jadi bagi setiap individu yang baru saja bermula, target untuk capai 250 gram emas yang pertama. Bagi yang sudah berkeluarga pula, target tuan-puan adalah 1 kilogram satu keluarga. Simpanan sebanyak 250 gram dan 1 kilogram ni taklah terlalu banyak dan tak terlalu kecil. Jika tuan-puan dah pun miliki 250 gram selama 6 tahun sejak 2018, pada waktu 1 gram emas cuma RM169 sahaja. Bermaksud simpanan tuan-puan pada 6 tahun yang lepas sebanyak RM42,000 lebih. Tapi hari ini harga emas 1 gram telah pun meningkat harganya kepada RM605, menjadikan 250 gram emas tuan-puan yang sama tadi sekitar RM150,000. Nilai simpanan emas tuan-puan telah naik lebih daripada 100% daripada jumlah simpanan yang asal. Paling penting sekali, simpanan tuan-puan tak mudah lagi bocor. Itu sebab ramai penyimpan emas yang boleh adakan simpanan dengan lebih banyak berbanding dengan mereka yang simpan duit dalam bank. Harga emas meningkat secara purata 10% setiap tahun tuan-puan. Jadi bagi tuan-puan yang berminat nak mulakan tabungan emas daripada sekarang, boleh terus saja klik link di bio Fat atau isi biru dekat bawah. Nanti Fat akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fat untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.